Jangan hari yang diharuskan jamak dan qasar mengikut 4 mazhab. Macam-macam ada tu. Macam-macam ada. Hak ni kata 4 hari, hak ni kata 3 hari, hak ni kata 5 hari, hak ni kata 10 hari, macam-macam ada. Sebenarnya dalam masalah ni, kalau kita kira hadis Nabi SAW sendiri, tak ada hak terang. Begitu juga jarak perjalanan tu kan. Tak ada hadis Nabi jarak perjalanan baru boleh jamak, baru boleh qasar. Hak Nabi sendiri tak ada. Hak adanya daripada sahabat-sahabat. Hak daripada sahabat tu tak serupa. Itu sebab jadi khilaf. Masing-masing ambil daripada sahabat ni, itu sahih, hak tu sahih. Dari segi sahih tu sahih lah, sampai kepada kita tu betul. Tapi orang ni pilih hak ni berdasarkan ijtihad masing-masing. Hak jelas tak ada. Nabi sebut kok tak ada. Tapi bagi saya hak lebih munasabahnya, hak lebih kemahnya, dia dibawakan oleh Imam Bukhari 19 hari. Sebab apa 19 hari? Sebab dia kata Nabi SAW dalam perjalanan haji dia 19 hari dia duduk jamak dan dia qasar dalam masa tu 19 hari. Hak tu paling tengah kan nak kira perbuatan Nabi.